Boleh tak nak kenalkan makanan untuk anak seawal 4 ataupun 5 bulan? Actually, untuk certain case, ada doktor yang dah approve baby untuk makan masa umur 4 ataupun 5 bulan. Dan ada juga mami yang sebenarnya dah mula kenakan makanan untuk baby seawal umur 5 bulan disebabkan tanda-tanda yang baby dah keluarkan yang menunjukkan mereka dah bersedia untuk makan. Tapi bagi saya, why not kalau baby dah keluarkan tanda-tanda yang bersedia untuk makan, kita jumpa juga doktor untuk dapatkan consult. Tapi ada sebab juga kenapa baby 6 bulan baru boleh makan. Sebab bila baby kurang daripada 6 bulan untuk makan, ada certain sebab yang mereka tak boleh terima, antaranya belum sepenuhnya boleh digest makanan tersebut, tak boleh terima ingredients lain dan sebenarnya dah dapat kandungan yang mencukupi daripada kandungan susu. Dan masa umur baby 6 bulan juga lebih sesuai untuk kenakan dengan makanan sebab mereka dah mula reti duduk dan boleh gunakan skill mereka untuk belajar makan. So lebih mudahlah untuk mami kenalkan anak-anak 6 bulan ke atas dengan makanan baby. Dapat tak Mami Daddy? Kalau dapat, save video ni untuk panduan sendiri ataupun kawan-kawan dan saudara mara. Okay? Nak baby sihat, sihat dengan double happiness. Jangan lupa like, share and follow Double Happiness. Bye-bye!